Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau sebelum ni video kita bincang tentang bagaimana nak kawal pornografi menggunakan konsep pemikiran Ibn Khaldun. Untuk kali ini, hari ini kita bincang tentang bagaimana nak kawal ketagihan pornografi ini menggunakan perspektif Albert Bandura, Cognitive Social ni. Okey, Cognitive Social, Albert Bandura kata tingkah laku ni berlaku ada 3 interaksi. Dia mesti melalui proses 3 interaksi ni. Iaitu mesti datang daripada pemikiran, yang kedua datang daripada tingkah laku, yang ketiga daripada persekitaran. Saya ulang, tingkah laku manusia ni dibentuk dalam bentuk 3 perkara. Cara pemikiran dia, cara tingkah laku dia, cara persekitaran dia. Environment ya. Jadi di kitaran dia mesti, Albert Bandura kata, dia datang bermula daripada trigger yang pertama. Yang kedua dia terfikir. Yang ketiga dia tengok. Dan keempat dia dah tengok tu dia rasa nikmat sekejap. Dan kemudian bila dia buat dia akan rasa bersalah. Kemudian dia akan ada rasa stres. Tapi kalau dia tak belajar sesuatu, dia akan mengulang balik. Itu dia punya proses, kata Albert Bandura. Okay? Jadi cara nak elak daripada tadi ataupun nak uruskan daripada trigger, terfikir, tengok, rasa nikmat, rasa bersalah, stres, tengok semula tu, dia kalau yang baiknya langsung jangan ada nak tengok lah. Tapi kalau dah tengok, kemudian nak ubah, nak orang kata repent balik, nak bertaubat, maka Albert Bandura cadangkan pertama mesti ada kawalan diri lah, self-regulation. Belajar kawal diri sebelum keinginan menjadi sangat kuat. Contohnya, biasa tengok video porno kat mana? Guna phone. Jadi jangan bawa phone masuk bilik air. Jangan duduk bersendirian dalam bilik. Itu adalah waktu-waktu biasanya orang-orang tengok pornografi. Yang kedua, letak telefon jauh ketika tidur. Jangan letak phone di sebelah tempat tidur. Letak kat luar, ruang tamu ataupun masuk dalam drawer dan sebagainya. Yang ketiga, guna aplikasi penapis. Tengok banyak yang benda-benda boleh strip. Ada website yang kita boleh block website-website pornografi itu. Itu kata Bandura. Yang kedua, tadi self-regulation. Yang kedua, self-efficacy, kena percaya bahawa saya boleh tolak keinginan ni. Cakap aku tak nak dah tengok benda-benda tak senonoh. Buang masa. Ini berdosa. Okay? Jadi kalaulah kita percaya kita boleh uruskan, kita boleh tolak that sexual ni, pornografi ni, insyaAllah dia akan berjaya lah. Tapi kalau dia rasa dia gagal, alah tak boleh lah, aku tagih dengan syok tu, maka dia akan mengalah, habis benda tu akan jadi tabiat seorang pornografi. Yang seterusnya adalah observational learning. Observe, cara dia adalah bergaulah dengan orang yang menjaga agama. Bukannya yang namanya agama ya, tapi mestilah orang yang menjaga agama ni, maksudnya tingkah laku dia memang nampak beragama. Suka baca Al-Quran, bincang tentang akhirat, cerita pasal dunia yang seimbang dunia dan akhiratnya, tidak ada gurau-gurauan seksual dan sebagainya sensor, maka insyaAllah kita akan selamat. Kerana kalau kita kawan dengan orang yang baik ini, insyaAllah kita akan tiru dengan cara dia. Itu cara dia. Okay, baik. Itu saja daripada perspektif Albert Bandura. Semoga anda boleh sama-sama gunakanlah kaedah ni. Yang penting tinggalkan maksiat melihat pornografi. InsyaAllah. Sekian, terima kasih.